Dalam PRN Johor baru-baru ni saya berminat dengan dua figure ni, di mana salah seorang orangnya telah menjadi wakil rakyat di kawasan Semarang selama 6 penggal. Siapa sangka 6 penggal satu jangka masa yang lama menjadi wakil rakyat, dan baru-baru ini beliau telah memenangi pilihan raya tersebut dengan majoriti 17,000. Nama beliau Samsul Bori. Samsul Bori ke macam tu lah. Samsul Bori. Kan? Itulah hebatnya orang Semarang. Apabila menjadi wakil rakyat, beliau disukai ramai, maka tidak mesti beliau dah boleh menjalankan perkhidmatannya dengan baik kerana sokongan komuniti. Itu sebab dan sebagai wakil rakyat, mereka selalu turun pada padang. Bukan wakil rakyat yang ingin dikompang-kompang. Bukan wakil rakyat untuk disiapkan karpet merah bila dia datang. Bukan wakil rakyat bila dia dijemput banyak alasan. Tapi tidak kepada beliau. Kalau beliau banyak alasan itu ni, dia tidak akan disukai ramai. Tapi hari ini terbukti 6 penggal. Dan figure yang kedua, ni memang hebatlah. Iaitu Chan San San mewakili MCA, kan, di Johor Jaya. Pada 2022, beliau telah bertanding menghadapi calon daripada DAP dan kalah dengan majoriti 1,000 lebih. Hari ini, semalam baru-baru ini telah berlaku PRN Johor di Johor Jaya. Beliau memenangi 7,000 lebih majoriti. Majoriti boh. Di mana kawasan Johor Jaya ini pengundi Melayu adalah berkurang 39%. Dan selebihnya 40% lebih adalah kaum Tionghoa, dan yang selebihnya adalah bangsa-bangsa lain. Beliau menang dengan bergayanya. Saya 4-5-6 kali tak tengok video beliau, mana beliau disambut oleh pengundi-pengundi di kawasan tersebut, ya, menunjukkan rasa bangga sebab perjuangan, sebab Johor Jaya ni adalah lubuk kubu kuat DAP. Tapi beliau dapat memecahkan kepercayaan penduduk di sana kepada Pakatan Harapan. Dan kita berharap mengekalkan kesinambungan Barisan Nasional di Johor dengan lebih jitu. Tapi harus ingat, kemenangan yang besar bukan untuk membuatkan anda selesa. Bukan untuk wakil rakyat Johor itu merasa selesa. Sebab ahli politik bertukar ganti, kerajaan akan bertukar ganti, rakyat akan memilih dan memati. Jadi menjadi wakil rakyat bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk membela rakyat-rakyat kamu yang telah mengundi kamu. Dan yang terakhir, jangan pilih kasih. Nak bagi bantuan, bagi ke semua, tak kira DAP ke PAS ke orang bersatu ke orang-orang bersama ke orang wawasan ke orang UMNO ke orang PKR ke orang amanah ke, bantu semua. Itu barulah dia makan wakil rakyat yang bagus. Okey? Dan pilihan raya, kita berpolitik lagi. Setelah habis pilihan raya, hentikan politik dan bekerjalah untuk rakyat.